Ya Jabbar, Ya Aziz, Ya Mutakabir. Sebut nama suami, letakkan tangan di dada suami, bacakan sebanyak 11 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni saya diberikan beberapa video yang menarik. Video-video ni pada permulaannya saya rasa macam tak berapa nak syok nak buat reaction disebabkan ia adalah isu yang sama tetapi berulang-ulang. Tetapi hakikat yang perlu kita terima, perkara yang sama juga, silapan yang sama juga, ia sentiasa berulang dan ia perlu diingatkan secara berulang. Mungkin orang tidak tahu tentang hal berkenaan lalu dia menyebarkan perkara yang dianggap sebagai kesilapan ataupun dia anggap ini tidak salah dan tidak silap, mungkin disebabkan kekurangan pengetahuan. Sahabat-sahabat, jom kita tengok dua video yang berkaitan tentang isu ini. Video yang pertama. Ya Jabbar, Ya Aziz, Ya Mutakabir. Allahumma antal azizul kabir. Allahumma layin kolbahu. Sebut nama suami, letakkan tangan di dada suami, bacakan sebanyak 11 kali. Video yang pertama ni, dia suruh buat sesuatu perkara yang khusus, dengan bacaan yang khusus, dengan tata cara yang khusus. Baca 11 kali, letak tangan di dada suami dengan bacaan-bacaan tertentu. Dan ini tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi SAW, tetapi mereka nak menyandarkan ia kepada agama. Seterusnya yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, lembutkanlah hati mereka yang memakan nasi ini, termasuk diriku. Amin. Yang kedua juga sama, iaitu melakukan sesuatu perkara dan mengajak orang untuk melakukan hal berkenaan dengan tata cara tertentu, dengan bacaan-bacaan tertentu, dengan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan Nabi SAW tidak mengajarkannya. Mencuci beras dengan cara memutar berlawanan arah jarum jam seperti orang tawaf dan berniat sambil membayangkan di depan Kaabah. Ini adalah perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau sambil berdoa ketika membersihkan beras, mungkin bukan masalah yang besar, tetapi dia nak mengajar orang tentang tata cara yang khusus sedangkan tidak diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ini yang berbahaya. Nabi SAW sebut, "Mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang melakukan sesuatu perbuatan amalan agama, amalan yang disandarkan kepada agama, yang tidak pernah dilakukan, yang tidak pernah ada di dalam agama kami, agama Nabi SAW, maka amalan itu tertolak. Hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan juga Muslim. Imam Malik rahimahullah sebut, as-sunnah kasafinati Nuh, man rakibaha faqad naja wa man takhallafa anha ghariq. Sunnah itu seperti bahtera Nabi Nuh. Sesiapa yang menakinya, dia akan berjaya, dia akan selamat. Manakala sesiapa yang menyelisihinya, dia akan tenggelam. Oleh sebab tu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan Ibn Majah yang menyatakan bahawa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajis. Hendaklah kamu berpegang kepada sunnah baginda Nabi SAW, juga sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang diberi petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah seperti mana kamu menggigit dengan gigi garham. Menunjukkan bukti bahawa di dalam melakukan amalan yang berkaitan tentang agama perlu kita rujuk, perlu kita pelajari tata caranya yang datang daripada baginda Nabi SAW. Permulaan di dalam agama ini disuruh tan iqra, bacalah dengan maksud ikut panduan, bukan kita buat ikut suka, ikut suka hati, ikut suka dan. Tidak begitu. Di dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu cintakan Allah, ikutlah Nabi SAW kerana Allah Ta'ala akan sayang kamu dan Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Apa yang lebih mulia, apa yang lebih tinggi yang akan diberikan kepada seorang hamba melainkan rasa cinta dan kasih daripada seorang tuan dan Tuhannya. Justru itu, melakukan perkara yang sunnah adalah kewajipan setiap umat Islam. Sunnah yang dimaksudkan di sini ialah tata cara, panduan
yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jangan mula dengan reka. Sikit hang reka, esok reka lagi, orang lain tengok, dia reka lagi. Lah kali agama jadi carca marba. Dan itu bukanlah yang dikehendaki oleh agama dan ia akan merosakkan agama sedikit demi sedikit. Ikutilah agama dengan panduan, belajarlah, carilah buku-buku yang baik, carilah guru-guru yang dapat membimbing. Sahabat-sahabat, saya yakin dan percaya anda mahu untuk dapatkan ilmu berkaitan tentang agama Islam, kefahaman asas terhadap agama Islam dari peringkat yang awal sehingga kepada advance. Saya telah kumpulkan 5 buah buku yang saya jadikan ia combo yang bermanfaat kepada anda untuk memahami asas di dalam agama ini. 5 buku berkenaan ialah yang pertama, buku Inilah Islam yang Semestinya Difahami yang ditulis oleh Syekh Ali At-Tantawi yang merupakan seorang penerima anugerah King Faisal yang merupakan anugerah sangat berprestij di dalam dunia Islam. Dan buku ini memberikan penjelasan secara padat berkaitan tentang agama Islam daripada peringkat asas yang awal sehingga kepada peringkat yang perlu diketahui di dalam zaman moden hari ini. Buku ini juga merungkai salah faham ramai orang. Mereka ingat nak faham tentang agama ini secara penuh memerlukan masa 2, 3, 4 tahun, 10 tahun. Ada yang menyangka bahawa sampai bila-bila pun tak akan dapat faham sepenuhnya. Buku ini merungkai salah faham berkenaan dan menjelaskan bahawa agama Islam ini adalah agama yang mudah dan sangat mudah untuk difahami. Buku yang kedua ialah buku yang dicadangkan oleh Dr. Muhammad Asir Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, yang bertajuk Ma'al A'immah. Buku yang merungkai 4 tokoh utama di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Buku yang ringkas dan padat ini pasti akan membawa keterujaan kepada pembaca apabila mengetahui kisah-kisah yang jarang disebutkan oleh ramai orang tentang tokoh-tokoh berkenaan. Ketiga ialah buku yang saya tulis beberapa tahun lepas yang berjudul Asas Ilmu Hadis yang memberikan penjelasan dan juga penerangan kepada kita tentang mudahnya belajar ilmu hadis. Ilmu yang mengkaji tentang kebenaran di sebalik kata-kata baginda Nabi SAW. Adakah benar Nabi SAW menyebutkan tentang hal berkenaan? Adakah sahih hadis itu ataupun ia adalah daif? Dan jika ia adalah daif, kategori apakah ia berada? Sehingga ia boleh dipertimbangkan untuk dijadikan amalan ataupun tidak mampu untuk dijadikan hujah. Buku keempat yang bertajuk Kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah merupakan kumpulan 76 dosa-dosa besar dengan panduan daripada Al-Quran dan hadis baginda Nabi. Menjadikan istimewa buku ini, ia telah disemak, ditakhrij, ditaklik, diberikan komentar oleh Dr. Muhyiddin Mistu yang merupakan seorang tokoh besar ilmu hadis dalam dunia hari ini. Terakhir ialah buku poket yang menjadi amalan yang sepatutnya menjadi amalan seluruh umat Islam. Buku zikir dan doa Rasulullah SAW sepanjang hari mengumpulkan zikir baginda Nabi yang sahih yang boleh diamalkan daripada waktu pagi, zikir-zikir pada waktu petang dan juga zikir pada waktu malam. Bagi orang yang tak mampu untuk membaca di dalam bahasa Arab, ada tulisan Rumi yang dapat membantu anda, memungkinkan anda membaca dan juga mengamalkan doa-doa dan zikir baginda Nabi SAW. Sahabat-sahabat, kelima-lima buku ini adalah combo Ramadan tahun ini. Harga asal bagi kelima-lima buah buku ini ialah RM153.30, tetapi saya nak bagi kepada anda dengan harga yang cukup istimewa untuk Ramadan tahun ini. Hanya RM125 untuk 300 pembeli yang awal sahaja. Justru itu, segera WhatsApp saya 0133023316 untuk dapatkan combo ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.